Ada banyak iPhone yang korang boleh beli bawah RM100. Tapi korang jangan sesekali beli. iPhone lama ni korang tak boleh update kepada latest operating system. Contohnya macam iPhone 4S ni dia iOS 9 sahaja. Sekarang iOS 18. Jadi bila korang pergi dekat App Store, korang tengok ada banyak program yang korang boleh try. Tetapi bila korang cuba untuk install, kita cuba yang ini. Tak boleh sebab iPhone ni tak support. Kita cuba yang ni pula. Okey. Tak boleh juga sebab tak support, tak compatible. Walaupun iPhone ni skrin dia nampak cantik, kamera dia masih berfungsi lagi, tetapi apps korang dah tak boleh gunakan dah dengan phone ni. Jadi sebab itulah phone lama ni korang dah tak boleh beli dan harga dia sangat-sangat murah.